9 Februari 1965, Majlis Perasmian Bangunan Tambahan Utusan Melayu. Pada hari ini dalam tahun 1965, Majlis Perasmian Bangunan Tambahan Utusan Melayu disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri di Jalan Chan Sow Lin, Kuala Lumpur. Turut hadir pada majlis ini ialah Yang Berbahagia Datuk Ibrahim Fikri, Pengerusi Lembaga Pengarah Utusan Melayu, dan Encik H.M. Shah, Pengarah Utusan Melayu. Bangunan tambahan ini dapat membantu melicinkan urusan percetakan dan penerbitan akhbar Utusan Melayu bagi meningkatkan mutu operasinya. Semenjak ia mula ditubuhkan, Utusan Melayu telah banyak menyedarkan dan menyuarakan kepentingan dan perjuangan orang Melayu dalam hal-hal ekonomi, politik dan sosial supaya mereka tidak ketinggalan di belakang daripada bangsa-bangsa lain di negara ini.